Ada mari. Kita mari lagi. Kita agak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada Tok Imam kita, Tok Imam tua ke, Tok Imam muda ke. So, terima kasih banyak kepada warga Ciku 2, Masjid Maghfirah. Dan Alhamdulillah, Tok Imam ayat tadi apa? Pening kelakar hari ni, Doktor pening lagi. Tok Bila tak ada, Tok Imam tak ada. Tapi sebenarnya doktor baru balik dengan Ustaz Pak. Dia bawa kita pergi sungai Kopek. Masya Allah. Suka. Allah Akbar. Rupa-rupanya Gua Musa ni, bila kita jadi doktor pening ni, to be honest, rasa tak sejuk jumpa orang dah. Rasa nak tengok batu, air, pokok, gitu je. Moyik lagi molek. Okay. So lah, Alhamdulillah. So, doktor just nak bagi sikit je. Mungkin, siapa pertama kali dengar doktor bagi ceramah ni? Dok kan? Pernah dengar dah ni? So, doktor just sedikit intro lah. So, nama saya Profesor Madya, Alhamdulillah, Dr. Zuraida Zainun daripada Pusat Pengajian Sains Perubatan, Jabatan Neuroscience. Okay, neuroscience ni bagi otak. Which is, saya bukan pakar belah kepala ke apa dok. Tapi saya 16 tahun dah Allah takdirkan saya menjadi doktor pening. Dulu, saya rasa malu orang panggil doktor pening. Tapi sekarang saya rasa saya bangga. Alhamdulillah. Sebab bagi saya pening ni tak gurau ke kan cik? Pening ni orang panggil penyakit hak tak boleh nak cerita kat orang. Kan? Bila kita pening, hanya kita yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Doktor jumpa macam-macam cerita dah. So insya-Allah malam ni doktor bukan nak bercerita panjang lebar, tapi maksudnya perjalanan doktor pening menjadi doktor pening sepanjang 16 tahun. Salah satu doa doktor, ya Allah, janganlah engkau bagi aku pening. Sebab doktor tengok penderitaan orang pening ni macam-macam. 40 tahun pening, 20 tahun pening, anxiety 10 tahun, macam-macam. So itulah. So doktor berharap dengan sedikit ilmu yang doktor ada ni, kita boleh berkongsi. So tajuk malam ni mungkin doktor ubah sikit. Sebab doktor punya topik PhD doktor, Alhamdulillah, lama juga 7 tahun. Sebab doktor buat sambil 2 tahun tu berhenti. Setahun pertama mak doktor koma, kan? Tahun kedua, ketiga gitu. Dan lepas tu ayah doktor sakit. That mean almost 7 tahun. Alhamdulillah doktor dapat mengamatkan pengajian PhD doktor. Tajuk dia kajian yang menggunakan Yasin Al-Masyari untuk hilang masalah telinga berbunyi. Haji dengar tak? Telinga berbunyi ni desing-desing telinga. Hak bunyi macam cekerik serabut tak? Bunyi macam orang duk bobel, macam tu email duk bobel sokmo serabut juga tak? Maksudnya benda-benda orang duk kecek sokmo, itu adalah tinnitus dia panggil, telinga berbunyi. Doktor sekadar nak berkongsi cerita. Sepanjang 7 tahun doktor buat PhD tu, it's not easy perjalanan dia. Dalam banyak-banyak orang panggil cara kita baca, kita telah pilih Al-Masyari. Sebab Al-Masyari dia masih lembut sikit, kan? Dia macam lembut intonasi dia ada macam-macam. Jadi yang kami pilih Al-Masyari, dan kami punya kajian, kami minta orang tu dengar Yasin 7 jam sehari. Nak guna apa doktor? Guna earphone. Boleh. Kecuali dalam tandas. Sebab Quran. Yang kedua, kecuali masa tidur. Takji. Okay. Tidur pasal Yasin. Tak siap doktor. Memanglah tidur 7 jam 8 jam. Salah teknik dia. So sebab itulah doktor rasa doktor ucap terima kasih. Terutamanya kepada Ustaz Pat. Kepada Cik. Hak sama tak puas. Maksudnya tak pernah putus asa bawa doktor. Tujuan dia untuk kita berkongsi ilmu. Ilmu ni penting. Kalau tak ada ilmu ni, kena tipu, buat benda salah, betul tak? Macam tadi lah, bengkel tadi kita ajar pasal solat. Macam mana untuk rawat masalah keseimbangan badan. Masa awal-awal doktor tanya, ada pening? Tak ada. Kan? Bila kita suruh DE, 80% pening belakang. Nampak tak? So hari ni bengkel kita, doktor rasa kita boleh ambil konklusi. Solat terapi semua benda. Kalau rasa serabut, solat. Rasa debar, anxiety, solat. Sebab benda yang doktor pernah dengar satu sebelum doktor mari situ, bila kita akad takbir Allahu Akbar tu, kita sepatutnya lah kan, kena buai dah belakang, betul tak?
Tapi masa Allahu Akbar tu dah duk mikir. Tak? Kunci duk mana tak ada letak. Tiba-tiba jumpa kunci dari sembahyang. Nampak tak? Tapi sepatutnya solat yang sebenar-benarnya tu, masa kita Allahu Akbar tu kita tinggal langkah dah. Tak usah duk mikir dah. Cucu demam, cucu kena lelah. Kelapa sawit kena curi kok tak usah mikir. Maksudnya masa kita Allahu Akbar. Sebab kenapa doktor nak tekankan pasal bila kita solat, kita buai dah semua benda. Bila kita ada anxiety, Haji dengar ada anxiety, kenaling, debar, takut, macam-macam. Anxiety ni tak gurau, jangan malu. Ramai pun profesional, doktor, engineer kena anxiety. Jangan malu. Bila kita nak refer ke bagi psikiatri, semua pakar tak usah. Bila kita refer klinik psikiatri, kursi depan dia kosong, pakar pergi duduk sebelah klinik tulen. Tak usah mengaku. Nampak tak? Sebab malunya. Tapi bila kita malu akan menyebabkan anxiety tu lagi parah. Dari segi pengalaman doktor pernah jumpa pasien pening, dapat anxiety, dapat panik. Panik ni kalau dia tidur tak gerak, macam orang nak mati tak bangun. Bila dapat panic attack, serai sejuk. Anxiety simptom dia kenaling, takut nak mari tempat orang ramai, nak pergi pasar takut. Tiba-tiba sekala tiap-tiap minggu muka dia ada pasar, tiba-tiba tak mari minggu ni. Pelik. Takut nak pergi tempat orang ramai, debar, kenaling, peluh, sakit dada. Kadang-kadang orang anxiety sakit dada belah mana? Dua-dua. Lepas tu rasa macam serabut, start mikir, serah nak mati, serah teringat macam-macam. Itu simptom anxiety. So teknik pertama bila kita sebut pasal simptom anxiety, dia ada teknik dia. Kadang-kadang bila kita anxiety, stres, doa ni teringat ke apa dah? Macam-macam royak dah. Suruh istighfar lah, duduk lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul tak? Betul, tu teknik dia. Yang kedua, dari segi saintifik, cara dia, kita kena tarik nafas 4, 7, 8. Kalau serah nak marah kau tak lelaki kau, marah kau bini kau, doktor rasa boleh praktis juga. Dia kau nak marah doa lah. Ada ustazah ajar baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa kau doktor? Yang kedua ni, teknik ni kalau dapat anxiety. Anxiety is not, bukan gurauan. Ramai sangat. Kalau pasal anak-anak muda lah ni banyak doa kena anxiety. Statistik menunjukkan 50% pelajar dapat anxiety. Banyak punca dia. Bila anxiety ni tak usah pergi kelas, tak usah jumpa orang, tak usah makan, tak usah temu orang duduk dalam bilik. Benda tu tak comel. So cara dia 4, 7, 8 ni, tarik nafas 4, kira 4 second. Tarik 1, 2, 3, 4, tahan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu hembus slow-slow 8. 4, 7, 8. Buat siapa debar hilang, kenaling hilang, peluh hilang. Penting. Tu ilmu. Salah satu teknik. Kalau rasa anxiety tu doa. Tapi kalau siapa level tak boleh tidur. Anxiety dan tak boleh tidur sangat biasa. Doktor pernah jumpa pasien sebulan tak tidur. Sebulan tak tidur. Siapa kena ambil ubat tidur. Ubat tidur Alprazolam tu mahal tau. 7 hias putih. Kalau tak boleh tidur 3 hari, 30 hari, 7 kali 3, 210. Tak gerak. Betul tak? Dah lah tak boleh tidur, tak boleh buat kerja buat, letih, pening, ada darah tinggi pula, kau naik darah. So, pengajaran kat sini doktor nak koyak, anxiety, halu rasa ada anxiety, jumpa doktor. Dan kita akan refer kepada psikiatris untuk ajar, rawat cara kita nak hilangkan anxiety. Rawatan anxiety yang pertama adalah get out, keluar daripada rumah. Kalau ada patah, ada sungai, boleh di sana. Bawa kursi so duduk. Jangan bawa orang hok kecek banyak. Sebab kalau boleh anxiety ni kita kena duduk sore, tenang. Okey, buat benda hok kita suka. Pergi kedai kopi pun boleh lah. Okey, paling kurang bila kita pergi kedai kopi kita jumpa buah. Tapi bila orang betul-betul kena anxiety, tak usah dah kedai kopi. Dia nak tidur makan rumah ya. Kalau boleh cawai pinggir dapur semua dalam bilik. Lepas tu pernah jumpa. Tak? Kalau boleh togeh boleh masuk dalam bilik juga. It's a true story lah. So itulah yang doktor nak kupas kat sini. So kesimpulannya kita kembali balik. Kenapa doktor bercakap pasal anxiety? Pasien pening dengan pasien telinga bunyi tak dengar pun ramai kena masalah anxiety. Okay, stres sikit, anxiety, kenaling, takut. Benda tu hak kita akan belajar. Dan berbalik semula kepada rawatan telinga berbunyi menggunakan Yasin 7 jam sehari. Kena dengar masuk earphone lebih tinggi volume dia daripada hak bunyi sehari-hari tu. Macam bunyi kereta gala, macam bunyi kipas buruk, macam bunyi TV hok habis siaran. Jadi dengar tak?
Lagi tak tidur, tiba-tiba TV tu mati sendiri. Tu hidup lagi. Okay. Tiba-tiba TV tu bunyi macam ring gitu. Biasa, ramai sangat patient ada bunyi dalam telinga. Ada sampai kebanyakannya dia jumpa Tok Bomo, tak jumpa doktor. Sebenarnya salah satu punca utama telinga berbunyi adalah masalah pendengaran. Disebabkan oleh usia. Sebab itulah tadi alhamdulillah doktor bawa audiologis untuk cek telinga. So bila masalah telinga berbunyi, salah satu punca utama dia adalah masalah pendengaran. Dan rawatan utama dia selain kita bagi sound terapi Yasin ke apa tu, pakai alat bantu dengar. Mahal alat bantu dengar RM5,000. Dan untuk pengetahuan semua, tadi untuk sesiapa yang tak mampu B40, doktor bawa audiologist tu dia boleh tolong. Isi borang, kebajikan yang you akan dapat percuma. Alat bantu berdengar RM2,500 sebelah. Mahal RM2,500 sebelah. So alhamdulillah, siapa buat temu janji, dia bagi appointment, cuba ikut. Okey? Itulah. So konklusi doktor kat sini, telinga berbunyi, salah satu rawatan dia dengar Yasin. Al-Masyari 7 jam sehari, kena kuat daripada bunyi telinga sampai hilang, insya-Allah. Dan insya-Allah itu salah satulah. Dan yang kedua, konklusi yang doktor boleh buat, bila pening, bila kita berusia, lama nak rebah. Tadi doktor panggil siapa tadi mari depan, diri 2 minit, tutup mata nak rebah, 1-2 nak rebah. So rawatan dia buat exercise guna pergerakan solat. Kalau tak ingat gapo-gapo hak doktor bagi tadi poster tu, kalau kita jual sebenarnya RM80 so poster tu. Jangan tahu deh. Jangan tahu, jangan buat buku nasi lemak sial ke doktor. Tepek dinding, start buat. Tak rugi. Exercise tu ada dalam 20-30 pergerakan. Satu hari buat saja pergerakan. Ulang. Pagi 20 minit, petang 20 minit. Cik kena start buat tu. Okey. Bukan cik ya ramai tadi. Doktor tengok dalam dewan tadi 80% semua pening. Semua pening deh. Itulah kesimpulannya, maksudnya kalau tak ingat apa dia pergerakan yang nak kena buat, exercise dia adalah solat. Start dengan pagi salam. Terus buat belakang. Saja dah tu nak tengok. Terus buat macam wi salam, gerak gini. Hidung wi sama level dengan bahu. 1 2 3 terus buat belakang. Buka mata. Okey, geleng. 1 2 ikut rentak doktor sebut. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tutup mata pula. Buat benda yang sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Buka mata, rasa kena? Tak rasa pening? Tak? Alhamdulillah, sebab duduk. Nampak tak? Nampak tak? Sebenarnya bila doktor dihantar ke London, masa belajar teknik ni, sebenarnya solat dah ada dah. Hak Europe, hak Eropah, hak London kata tu exercise dia. Memang ada dah. Tapi konsep dia, ilmu dia, untuk kita buat exercise untuk hilang pening ni, dia kena start dengan bagi geleng kepala. Kalau perasan orang pening dia jalan kan? Kalau tegur pun dia pusing dengan body dah. Betul tak? Kalau boleh dia naik motor pun dia nak pusing dengan motor sekali. Maksud tak? Sebab dia tak ada paling. Dan ramai kalau tengok dia nak suruh doktor balik kau. Habis bateri ustaz. Boleh? Letih doktor nak teriak ni tak? Tak dengar. Okey, masya-Allah. Okey. Boleh? Okey. Alright, kita sambung ni. Ni lagi molek, lagi boleh. So nampak tak? Contohlah deh. Kalau nampak bini tak masuk rumah jangan marah. Tanya. Kadang-kadang bila orang tina pening ni, dia tunduk cari bawah duduk di atas. Cari puyuk pula tak jumpa. Adik kiri. Lenggak pula cari apa dia? Lah pening. Lah dia pergi beli kedai apa, roti canai ke. Jangan marah. Tanya dulu apa dia ni. Sebab orang pening ni, dia kalau boleh dia tak boleh gerak kepala. It's not easy. Ada tak? Ada tak siapa? Gerak banyak sikit kepala pening. Tak ada? Tak ada? Ada? Ada kat tangan? Siapa ada telinga bunyi? Ring angkat tangan. Jangan malu. Tak ada? Ada suara belakang? Tak ada? Oh, alhamdulillah sihat belakang. Okey? Itulah maksudnya lah ni. Doktor bagi tahu salah satu teknik untuk kita buat exercise hilang pening, bukan kuruh. Exercise hilang pening, start dengan pergerakan bagi salam. Kenapa? Sebab memang kajian menunjukkan exercise mula dengan bagi salam
kanan kiri, atas bawah. Siapa buat rajin tiba-tiba nyapu sari laba tu pening. Lenggok nak kait buah, lala buah kait dia. Betul tak? Jadi cara dia nasihat, sapu ke sari laba, tolong. Kalau orang lelaki tolong sapu sari laba rumah. Tu exercise dia lawan. Kalau nak sial lagi, pergi sapu sari laba rumah jiran. Boleh pahala, boleh sial. Nampak tak? So maksudnya lah ni konsep. Contoh, katakanlah rukuk pening. Ada tak? Rukuk pening. Ada setengah orang nak jumpa, diri semaya lama pun pening. Bapa tak pergi balas lah. Sebab Dr. Iman tu baca lama, panjang ayat dia. Kalau Dr. Iman tak? Tapi Dr. Iman ni bagus. Dia lain. Nampak tak? Kadang-kadang orang tak bagi balasah ni sebab Dr. Iman baca panjang. Dia pening. Okay, nampak tak? Kadang-kadang benda gitu penting. Diri lama tak pening, sangat penting. Okay, doktor nak buka soalan lah. Siapa bagi soalan pertama, doktor bagi ubat sakit orak percuma. So, siapa nak tanya soalan? Doktor rasa lagi sampai kalau doktor menjawab soalan daripada doktor duk bobel-bobel sore, takut tak siapa. Ada nak tanya ke tak? Pasal pening? Doktor pening, tapi doktor perubatan biasa nak tanya pasal gastrik ke, pasal sakit lutut ke. Hak mana doktor boleh jawab, doktor jawab. Ada soalan tak? Tak. Betul? Bijak pakcik. Nama ke pakcik? Pak Sumak. Umur berapa Pak Sumak? Alhamdulillah. Nampak muda lagi Pak Sumak. So lah, beres. So maksudnya, okey, nampak tak? Duduk, bangun laju ke slow-slow? Betul? Memang gitu. Dia salah satu contoh bila kita makin berumur ni ataupun orang ada masalah postural hypotension. Dia panggil tekanan darah dia. Bila dia duduk, dia bangun laju-laju, dia akan jadi gelap mata. Gelap mata ke nak apa? Musing tu tak sedap. Bila musing, maksudnya vertigo. Lagi dengar tak vertigo? V-E-R-T-I-G-O. Vertigo ni adalah simptom di mana perasaan seolah-olah sekeliling berpusing-pusing. Musing balik kuih ataupun diri dia rasa macam kipas baling. Bahaya. Kalau tengah rasa gitu tengah diri, kena duduk. Kan? Betul? So rawatan dia satu, kita kena cek BP, tekanan darah sambil duduk dan sambil berdiri. Kalau perbezaan dia punya tekanan sistolik dia melebihi 40 whatever, maksudnya ada masalah postural hypertension. Rawatan dia bangun kena slow-slow. Contoh, kalau siapa hok guna tandah cakung, perasan tak? Kalau duduk lama, bangun cepat-cepat tengok kena memegang. Okay, gelap mata nak rebah. So, dia punya rawatan dia memang kena bangun slow-slow. Okay? Ada soalan lain lagi tak? Ada soalan lagi tak? Tetapi kalau tiba-tiba rasa macam musing, bila rasa macam musing, tu masalah keseimbangan badan. Keseimbangan badan ni masalahnya organ balancing kita kat dalam kepala tu ada masalah. Kenapa doktor? Satu, faktor umur. Bila kita makin berusia, kita boleh dapat. Yang kedua, batuk sesama resdung pun boleh. Yang ketiga, aksiden, jatuh kepala. Yang keempat, tiba-tiba jadi pun boleh. So jangan ingat orang muda 30, 35 tak ada masalah. Masalah keseimbangan badan. Benda hak doktor cek tadi. Mudah nak cek dia diri kan, macam dah tadi. Ambil lembek anak, diri, peluk tubuh, kaki rapat, buka mata bila 1, 2, 3, 4, 5. Jangan bila laju 10. Kalau tak boleh bertahan sampai 10, masa tutup mata ada masalah keseimbangan badan. Okay, contohnya lah, bila kita makin berumur, ialah contoh orang hijau pakai stocking sambil diri, tak boleh dah, kena duduk cari kursi dah. Benda gitulah perubahan-perubahan umur. Dan paling bahaya bila kita berumur, kalau risiko jatuh, kalau kita abaikan, dia akan menyebabkan kecederaan. Contoh patah tulang. Bila patah tulang, lecah sikit pun 9 bulan seming. Nampak tak? Hati-hati. Kalau rasa perlu pakai tukar, jangan malu. Sebab Rasulullah sendiri pun dia start pakai tukar masa umur 40 lebih dah. Jangan malu. Janganlah kata bila pakai tukar nampak macam tua. Tak. Tapi untuk keselamatan diri itu sangat penting. Okey? Ada soalan lagi tak? Cik. Ini. Sorry. Biar dah. Cik tanya.
Tak apa, jangan malu. Inilah peluang nak tanya doktor. Doktor pun suka. Mana doktor boleh jawab, dia jawab. Mana tak boleh, insya-Allah doktor tanya orang lain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu soalan. Nak bagi tahu lagi. Okey, kita masa kita sujud tu, dia jadi musim. Oh, okey. Yang musim kita tak boleh bangun lagi, kita kena berhenti dalam musim dia tu baru kita boleh bangun. Betul? Kalau kita apa? Kalau tidak dia jadi macam apa? Okey, musim tu berapa minit? Berapa saat? Berapa minit? Dari 30 saat tu. Okey. Lepas tu bila bangun tu okey, betul tak? Bangun okey, pas sujud yang kedua tu Jadi pula. Jadi pula. Satu sujud yang tiga tu boleh. Okey, Kalau baik. kita sujud lama, Masya-Allah. sujud lama. Faham? Okey. Ada lagi benda lain tak ada tak? Tapi benda ni berlaku lepas sama mana? Lepas daripada tempoh doktor masuk balik biji tu. Dalam sebulan ke 2 bulan kalau ni berlaku. Lah ni ada lagi tak? Tak ada. Tak ada dah, good. Okey. Okey dah doktor menjawab Contoh. Dia gini. Katakanlah tiba-tiba tidur, bangun tidur, musing. Nak tidur, musing. Beberapa saat. Kalau bagi tahu tempoh beberapa saat, minit, hari, bulan tu pun doktor dah boleh agak nama penyakit. Kalau beberapa saat, nama penyakit dia BPPV. Tak apa. Tak payah pening. Maksudnya benign paroxysmal positional vertigo. Maksudnya ada biji masuk dalam gegelung organ keseimbangan badan kita. Rawatan dia ada teknik. Tak payah operation. Doktor sendiri pernah buat dekat cik dulu. Kan? 2-3 bulan dulu. 5 minit je rawatan dia. Kita masuk balik. Benda tu doktor ditrain masa dekat UK, dekat US dulu. So kena ingat, kalau tiba-tiba bangun tidur, bilik musing dengan nak tidur musing. Dan ramai patient doktor hok tidur atas kursi malah. Sebab dia takut nak tidur netel. Kalau begitu, kena pergi jumpa doktor. Jumpa doktor pakai ENT. Telinga tekak hidung. Sebab doktor jauh. Doktor dekat klinik Neurology USM, mari je. Free percuma hari Rabu pagi. Tapi kena buat appointment. Hello je. Kalau doktor tak ada pun memang ada doktor bawah doktor. Dan kita akan tengok. Kita buat satu ujian. Kalau ada biji, kita masuk. Yang kedua, untuk menjawab soalan cik, lama sangat. Patient bila pening, bila rukuk, pening. Bila sujud, lagi pening. So, antara exercise yang kena buat, tapi jangan buat masa semaya, batal semaya. Okey tak? Kena sujud, bangun. Sujud, bangun. Buka mata, 30 kali sujud. Tutup mata 30 kali, sujud, bangun, sujud, bangun, sujud, bangun. Kalau boleh, biar lama sikit. Kalau boleh, masa sujud tu, selawat ke, istighfar ke, boleh tak? Lagi lama kita sujud, lagi banyak oksigen sampai ke otak kita. Lagi lama kita sujud, lagi kita akan rasa cepat. Sebab tu bila semaya pun, dia ada tomak nina. The reason kenapa Allah bagi tomak nina, memang banyak sebab. Okay, ada setengah je lah. Anak-anak lagi biasa semaya sebab nak kita tengok bola, nak main bola. Laju. Macam patut ayat. Dan bila kita makin berusia, kalau benda-benda yang kita buat laju, semua akan bagi kesan. Cepat nak pening, cepat nak rebah, rasa macam nak tumuh. Betul tak? So gitulah. So konsep dia, kalau tengah rukuk, mudah bila rukuk bangun pening. Exercise dia, rukuk bangun, rukuk bangun. Buka mata 30 kali, tutup mata 30 kali. Dan kena ulang. Pagi 20 minit, tengah hari 20 minit, 3 kali sehari lagi molek. Itu cara dia. Contoh saya lagi. Doktor, bila saya semaya, masa diri jadi nak rebah. Rawatan dia, ambil lembek anak. Lembek hot single lah. Besar tu berat pula okay. Jangan pula naik atas katil. Satu takut runtuh. Yang kedua takut jatuh. Okey, ambil lembek, letak tepi dinding, diri atas lembek. Peluk tubuh, kaki rapat, tutup mata, bilai sampai 100 ataupun istighfar kau, ambil tasbih kau. Tu je exercise dia. Dan kalau boleh, rukuk atas tilam. Sambil bangun, duduk. Rukuk, bangun, buka mata, tutup mata. Sebab konsep dia makin challenge kita punya masa buat exercise tu, lagi cepat siap. Contoh, kalau buat exercise atas latar gini, tak ji. Bila buat exercise atas pasir, dekat sungai tadi kau contoh, kat patah kau, lagi bagus, lagi cepat siap. Itu konsep dia. Dan satu lagi teknik nak cepat siap kalau untuk orang pening, cari satu bilik gelap, beli lampu disco hot dekat Shopee, 5 ya.
Okay, 5 ya, postage yang 3 ya, 8 ya, tutup buka lampu disco, duduk di atas lembek, buat exercise atas tu. InsyaAllah. Itu teknik yang memang London buat research lama dah. Memang serabut tak nampak lampu lilak-lilak. Tapi makin serabut tu akan jadi makin banyak siap. Kadang-kadang bila kita pening, kita nampak anak cucu kita pusing 2-3 kali pun serabut dah. Masa nak motor tu. Betul tak? Jadi, cara kita nak rawat, kita kena lawan. Kena lawan, tengok benda yang gerak laju. Bila you ada masalah pening ni, tengok bola pun tak sih. Sebab dia tengok bola di TV, bola tu gerak. Nampak tak? Dia rasa macam nak tutup, nak katok TV tu. Betul tak? Orang pening, dia tak usah tengok bola. Dia tengok berita je. Hak pembaca berita tak gerak banyak. Nampak? Itu beza. Dan bila orang pening, dia tak usah tengok WhatsApp serabut. Okey, betul tak? Okey, insyaAllah. Ada soalan lagi tak? Semoga menjawab, tak cik? Ada soalan lagi tak? Tak apa, tanya, jangan malu. Doktor, jelas sebab doktor pun kalau boleh jawab, dia jawab. Tak boleh jawab, doktor minta bantuan. Ada soalan? Tak ada. Ikut soalan darah tinggi, darah rendah, darah tengah, tak apa berlaku. Orang belakang, orang puang, tak ada. Tak ada soalan. Ni isyak dah. Ada soalan? Tak ada. Faham berlaku dah? Ustaz Ali ada ke? Sihat berlaku? Ada soalan? Ada soalan? Okey. Mic. Ada mic. Tu exercise juga tu. Bangun duduk, bangun duduk. Okey. Sebut nama, sebut umur. Kau malu umur, nama je lah. Waalaikumsalam. Best friend, okay. Saya ni ada ni. Okay. Pening tak ni. Tapi apa kata duduk? Cek macam di mata tu dua tak macam saya. Saya makan dia nak. Mata keluar cahaya. Mata. Kalau keluar cahaya dia orang kata kalau macam ini. Pina, okay, faham? Satu ya masalah. Pina ke penilalak? Boleh tak kita juga hari ni? Nampak macam lah tu dia. Mata sakit tak? Kan cik nak nampak macam rasa gerak-gerak. Tengok benda, tiba-tiba mata tu nampak macam dia benda gerak-gerak. Ada. Baru ke lama? Kemudian setahun kau, 2 tahun kau? Masa setahun ni kau ke 2 tahun dah kau? Baru ya. Tahu ya. Okey. Dia mata pina tu masa tengah duduk bangun kau, bangun duduk kau? Masa? Okey. Contoh masa rukuk bangun ataupun masa sujud bangun, mana lagi kuat? Itai-itai biru-biru tu tengok benda hak di kapek tu kau kenapa? Benda di kapek. Di kapek. Tu. Okey, faham? Okey, terima kasih. InsyaAllah Dato' cuba jawab. 1. Mata ni sebenarnya doktor cuba faham, doktor ingat kau. Ada satu condition, bila kita macam pina, orang panggil penilalak. Contoh tak, penilalak, dia boleh juga berlaku kalau HB low, tekanan hemoglobin, darah merah. Bukan tekanan darah, hemoglobin low. Okey, bila hemoglobin low ni maksudnya dia jadi macam pucat. Okey, dia akan jadi cepat letih. Dia akan jadi contoh, hak tu contoh. Yang kedua salah lagi, macam tadilah jawapan dia, bila bangun laju dia lebih kepada dia akan rasa macam nak rebah dan penilalak. Dia akan nampak macam bintai-bintai tu, dia akan nampak macam merelik gitu tu, tapi dia bukan nampak cahaya. Dia rasa macam nampak macam hak tu memang kena cek mata. Satu benda buat kita panggil takut adalah glaukoma. Hak tu takut. Glaukoma ni salah satu simptom di mana simptom mata hak common.
Kalau kita tak check molek-molek, kita takut boleh jadi tak nampak. Takut kan? Sebab tekanan cahaya dalam mata. Jadi hot tu memang satu kena pergi jumpa doktor mata, jumpa pakar mata. Dekat sini hospital Kuala Krai, kalau tak silap doktor, ada pakar mata. Jangan jumpa doktor biasa. Jumpa doktor biasa akan bagi ubat, tak apa ni pocik sebab umur 70. Tak lama dah tu. Okey, balik baca Yasin. Jangan. Bukan. Kena pergi jumpa pakar mata. Dia akan cek tekanan dalam mata, tengok glaukoma ke apa. Okey. Yang kedua, nasihat doktor dengan umur pocik ni, kalau sujud rukuk kau kena terabang slow-slow. Kena slow-slow lah. Satu takut reboh. Yang kedua, benda tu akan mengurangkan pina. Tapi doktor tak rasa sedap hati selagi tak uji, tak cek mata. Sebab kita takut glaukoma. Glaukoma is not a joke. Dia boleh menyebabkan mata tak nampak kalau kita lambat cek. Ada rasa kabur dok kadang-kadang? Tak ada kan? InsyaAllah, Alhamdulillah. InsyaAllah kita bersangka baik. Alright? Ada lagi tak? Ada soalan lagi tak? Jangan malu kalau ada puan-puan nak tanya pun boleh. Ada? Tak ada? Tak ada soalan. Kau nak bagi pendapat kau ke apa tak apa. Cuma ada soalan baru ni tadi orang tanya, doktor, mata saya seumur berair. Apa? Okey, mata saya seumur berair, doktor pun pusing juga tu. Sebab mata kita ni, doktor pernah ada dapat satu kes. Ni kan, pengalaman lah. Ada anak cucu dah, dia gora dia. Lepas pen kena betul-betul dekat mata hitam. Okey? Berair mata. Dia tak royak, dia balas gora kena pen tu. Berair mata sampai ke hari kedua ketiga masuk OT agent. Sebabnya mata dia, kornea tu luka koyak dan air tak berhenti tubik. Kalau kering tak berhenti tubik boleh menyebabkan buta. Takut bahaya tak? Benda-benda tu jangan ambil joke. Kalau kau sakit mata, dia tak ada lah berair ceru-ceru. Sakit mata dia tahik, sakit, merah. Berair sikit-sikit. Kalau berair duk metalak, kena cek. Sebab kita bila mata ni, kalau duk tubik air semua lama-lama kering. Sama dengan air dah. Kalau bocor semua, lama-lama tangki kering. Dan yang paling takut, mata, buah pinggir, benda yang tak boleh reverse. Tak boleh undur. Bila tak nampak, nak undur ke nampak, susah. Buah pinggir, bila dia rosak, nak tak rosak, sangat susah. Itulah, nampak tak? Ada lagi tak soalan? Cuma, ada soalan? Ada macam lagi tak? Tak ada. Ada lagi tak? Tak ada. Ada. Cuma ada orang minta doktor kupas sikit pasal anxiety lah. Ada anxiety, tekanan. Satulah doktor nak pesan. Kadang-kadang, bila kita makin berusia ni, ujian makin banyak. Bila kita berumur 40-50 ni, doktor rasa ni adalah masa untuk kita. Betul tak? Bom mikir kau orang. Bom mikir anak cucu. Bom mikir. Sebabnya kan doktor pernah dengar kata bila, salah satu kata-kata tu lah, bila kita meninggal apa ni, Allah kira amalan kita. Betul tak? Kalau kita dah ambil laku semua benda, anak cucu, hak bermasalah, siapa. Saya pernah jumpa mak ayah, siapa dapat anxiety, tekanan, duk memikirkan. Ada, cukup lah. Okay, kita dah besar anak, kita dah bagi education yang terbaik. Hak lain tu, kita doa. Doa kita lagi mahal daripada kita duk memikir. Kadang-kadang benda ni dalam hidup kita, tak semua kita boleh sesat. Betul tak? Kita memikir setengah mana pun, kalau Allah tak sesat, tak sesat. Gitu je lah. So, jangan sampai memudaratkan diri. Doktor jumpa macam-macam dan doktor sendiri pun takut. Sebab bila kita memikir banyak, bila kita berumur, ngelak, tak nyawa tidur. Sebab doktor ramai patient mari, tak boleh tidur. Doktor tanya, mikir ke apa? Mikir ke cucu, dia kata. Mikir ke anak, tak cukup duit. Macam-macam. Sebenarnya, doa kita sebagai ibu bapa ni, especially mak, lagi tembus langit. Berbanding yang kita memikir. Okay, bila kita memikir, darah naik, tak boleh tidur. Jantung, semua benda tu lah. Hak tu lah doktor pesan. So, semoga doktor rasa kita sama-sama. Hak mana ada masalah, lah ni doktor tengok paling pusing walaupun orang berumur, dia banyak dia tengok Google, TikTok, macam-macam. Dia percaya ke benda tu. Siapa aku duk memikir. Kalau boleh, tanya orang yang betul, hak berpatutan. Jangan tanya orang yang orang panggil doktor baru buat ke, baru menyamar ke. Nampak tak? Benda tu penting. Benda tu sangat penting. Dan insyaAllah doktor rasa semoga bermanfaat. Dan sendirilah doktor pun rasa, doktor sendiri pun rasa macam bersyukur. Sebab bila doktor jadi doktor pening, doktor telah terjebak dengan solat. Doktor masukkan solat dalam modul yang kita ajar pagi tadi. Dan sebenarnya kan dalam life kita ni, doktor rasa solusi dia adalah solat. Semua benda. Contoh, kalau orang stroke, benda pertama yang kita suruh, bangun, ambil wuduk,
Start semaya. Sebab bila kita semaya, akak takbir tu macam fisio lah tu. Betul tak? Akak tangan fisio, diri, duduk, rukuk. Mula-mula kena stroke semaya sambil duduk. Kalau boleh lah, kalau pergi melawat jiran hok kena stroke, bagus baca Yasin. Mula-mula baca Yasin. Yang kedua tu kena ajar. Kena dia start dulu, dia start semaya dulu, tak payah buat banyak. Start ambil air semaya, start semaya dulu. Kalau stroke, kalau pening, buat exercise pergerakan solat. Kalau telinga bunyi, dengar ayat Quran. Nampak tak? Sebenarnya kita tak perasan, kita duduk sibuk, duduk cari apa tu, bawa suhu sana, tu bawa suhu sini. Sebenarnya rawatan kita ni ada di sekitar kita dah. Dan kesimpulannya, masjid dah salah satu tempat hak terbaik lah. Kalau rasa serabut sikit pun mari masjid. Kalau rasa anxiety, boleh jumpa, mari buah, tapi jangan ngupak lah. Kan? Betul tak? Mari buah, benda betul-betul. Dan insyaAllah, benda tu boleh selesai. Dan especially orang Tino, doktor nak pesan, jangan terlalu banyak menjadi lilin. Okay? Orang Tino ni dia rasa macam dia iron lady lah tau. Semua benda dia nak buat. Betul tak? Balik letih, masuk. Kalau letih tak boleh masuk, beli lah. Tak apa. The most important thing, emosi kita. Okay, sial kan anak. Kena ngepek sampai ke 24 jam kena ngepek. Doktor bagi ngepek kok. Okay, so lo ni kalau letih, rehat. Kalau letih, rehat. Kalau sakit lutut, rehat. Jangan duk rasa, oh tak apalah, oh ngelang-ngelang ngadu. Tak boleh gerak. Dan untuk orang-orang yang sakit lutut, pesanan doktor, elakkan makan painkiller yang terlalu banyak. Akan menyebabkan pendarahan dalam perut, dapat gastrik, dapat GERD. Nak mari semaya pun susah. Duduk tu sampai 20 kali. Ganggu habis orang semaya. Nampak tak? Benda-benda gitulah. Dan kalau boleh elakkan duk tengok sangat berita-berita. Tanya doktor, jumpa doktor. Jangan malu dengan takut. Dan insyaAllah tak ada salah dah ni. Tak ada kabar dah insyaAllah. Mungkin cek belakang dah ni keseimbangan badan dah. Cek belakang dah ni. Cek dah. Alhamdulillah. Begitulah. So insyaAllah semoga orang kata pengisian ni walaupun singkat, doktor rasa semoga ada kebaikan dan semoga ilmu ni boleh kita sama-sama share dan guna, dan segala kesilapan, segala kelemahan tadi datang daripada kelemahan doktor, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Terima kasih.